Sekian lama bersamamu, telah banyak ilmu kau beri padaku. Gurumu, engkau pahlawanmu yang mencerdaskanku. Pengorbananmu tiada henti, selalu membimbingku hari demi hari. Datang saat perpisahan, sedih ku rasakan. Guruku, ku ucapkan terima kasih padamu. Ku tak dapat membaca dan menulis tanpamu. Segala jasamu pasti akan selalu terkenang di hatiku. Alhamdulillah, Cikgu Azizi, saya selaku Guru Besar Istimewa ingin mengucapkan selamat bersara pada Cikgu Azizi. Semoga dipermudahkan segala urusan Cikgu Azizi nanti. Ingatkan daripada saya agar Cikgu Azizi jangan lupa kami guru-guru di sini. Kami insya-Allah berlapang dada untuk Cikgu Azizi datang sentiasa di sekolah kami sini. Sekian. Terima kasih Cikgu Azizi. Selamat bersara Cikgu Azizi, moga terus menjadi YB yang sentiasa sihat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Azizi, saya sebenarnya lama dah mengenali Cikgu Azizi ini sebelum beliau berkhidmat di sekolah ini lagi. Jadi sebagai seorang sahabat, saya ingin mengucapkan selamat bersara kerana pada hari ini merupakan hari terakhir Cikgu Azizi mencurahkan bakti sebagai seorang pejabat awam. Jadi semoga hari-hari selepas ini lebih indah, lebih tenang dan lebih bebas sebagai orang yang bersara. Terima kasih di atas segala usaha, segala ilmu yang telah dicurahkan kepada anak-anak didik dan segala kerjasama yang telah Cikgu Azizi berikan kepada guru-guru terutamanya di sekolah ini. Jadi akhirnya sampailah masa untuk Cikgu Azizi bebaskan diri sebagai seorang pejabat awam, dan semoga selepas ini Cikgu Azizi sentiasa sihat sejahtera, lebih tenang bersama ahli keluarga, dan mungkin juga Cikgu Azizi ingin terus menyumbangkan bakti kepada masyarakat. Jadi selamat meninggalkan perkhidmatan awam, selamat datang ke dunia rehat yang lebih tenang, lebih bebas, lebih aman di luar sana. Pergilah dengan senyuman dan tinggalkanlah kami dalam kenangan. Selamat bersara Cikgu Azizi. Assalamualaikum. Saya ingin ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Azizi. Saya doakan semoga Cikgu Azizi sihat selalu dan ceria bahagia bersama keluarga tersayang. Ingat kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat bersara buat Cikgu Azizi yang banyak menabur bakti di sekolah ini sepanjang tempoh 6 tahun beliau berada di sini, dan kita doakan semoga beliau dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang melimpah ruah serta dianugerahkan kesihatan yang baik. Selamat bersara Cikgu Azizi. Terima kasih atas segalanya. Bye. Bersara Cikgu Azizi, semoga sihat sentiasa dan bahagia bersama keluarga. Bye. Bersara Cikgu Azizi, hidup J. Tanya kepada Cikgu Azizi, berjaya menamatkan perkhidmatan dengan cemerlang. Semoga berjaya selepas ini pun. Selamat bersara lah. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki bersama anak dan isteri. Assalamualaikum.
Semoga Cikgu Azizi diberikan kesihatan, kebahagiaan dan Keberkatan berpanjangan. selamat bersara Cikgu Azizi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami semua daripada PPKI mengucapkan kepada Cikgu Azizi selamat bersara. Semoga sihat selalu Cikgu Azizi. Okey. Okay, bye. Selamat bersara Cikgu Azizi. Maafkan kita orang sebab saya buat cikgu marah. Cikgu Azizi, terima kasih dah ajak kami selama ini. Minta maaf kalau ada tak siap kerja sekolah. Assalamualaikum Cikgu Azizi, tahniah sampai ke garis penamat nampaknya. Sempena perpisahan ni saya ucapkan semoga sukses selalu, bahagia dunia dan akhirat bersama keluarga. Dan yang paling penting, jaga makan anda. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Cikgu Azizi. Semoga bahagia, ceria, sihat selalu. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.